Apakah itu isopor dan mengapa ia digunakan dalam kejuruteraan? Bercakap tentang kejuruteraan, pernahkah anda terfikir berapa kali isopor hadir dalam kehidupan harian anda? Sama ada dalam pembungkusan peralatan elektrik baru, dalam kotak penyejuk yang anda bawa ke pantai, atau bahkan sebagai sebahagian daripada struktur bangunan yang anda sendiri tidak sangka. Bahan putih, ringan dan nampak begitu ringkas ini sebenarnya adalah gergasi tersembunyi dalam kejuruteraan moden. Hari ini kita akan membongkar rahasia di sebalik isopor. Apa sebenarnya bahan ini? Dan yang lebih penting, mengapa ia menjadi bahan yang begitu penting dalam pelbagai bidang kejuruteraan? Ramai antara kita hanya mengenali polistirena melalui rupanya sahaja. Butiran putih ini padat, mudah pecah dan boleh mengotorkan segalanya. Tetapi hakikatnya, polistirena jauh lebih daripada sekadar dulang makanan sejuk di pasaraya itu. Ia adalah bahan yang mempunyai sifat-sifat luar biasa, hasil daripada kejuruteraan bahan yang canggih. Dan itulah sebabnya ia menjadi bahan yang sangat serba boleh. Persepsi umum ialah ia adalah bahan yang rapuh dan boleh dibuang. Tetapi jurutera berjaya melihat potensi sebenarnya. Tetapi sebenarnya, apa itu isopor? Dan adakah itu nama teknikal yang betul? Sebenarnya, isopor ialah jenama berdaftar untuk sejenis plastik berbuih di Brazil. Nama teknikalnya dan apa yang anda akan jumpa dalam kebanyakan projek kejuruteraan ialah EPS yang bermaksud polistirena berkembang. Bayangkan EPS seperti plastik yang ditiup. Ia terdiri daripada kira-kira 98% udara dan hanya 2% polistirena yang merupakan derivatif petroleum. Gabungan luar biasa inilah yang memberikan ciri-ciri unik kepadanya. Untuk memahami bagaimana sesuatu yang diperbuat daripada begitu banyak udara boleh menjadi begitu berguna, kita perlu memahami bagaimana ia dihasilkan. Proses pembuatan EPS sangat menarik dan agak mudah yang membantu kita memahami sifat-sifatnya. Semuanya bermula dengan butiran kecil polistirena yang kelihatan seperti biji gula. Butiran ini mengandungi agen pengembang, biasanya pentana. Apabila dipanaskan dengan wap air, butiran ini akan mengembang sehingga boleh meningkat sehingga 50 kali ganda daripada isi padu asalnya. Semasa proses ini, pentana akan menyejat dan digantikan oleh udara yang terperangkap dalam berjuta-juta sel tertutup di dalam setiap butiran. Butiran yang telah mengembang ini kemudiannya dipanaskan semula dengan wap dan dibentuk menjadi blok gergasi atau dalam bentuk tertentu. Itulah sebabnya isopor begitu ringan, kerana ia pada dasarnya adalah udara yang terperangkap di dalam struktur plastik. Struktur ini pula memberikan kita pelbagai kelebihan. Pertama, ringan yang melampau, memudahkan pengangkutan dan pemasangan, sekaligus mengurangkan kos buruh dan logistik. Tapi, kalau ia hampir keseluruhannya terdiri daripada udara, mesti ia rapuh kan? Tidak semestinya. Walaupun ringan, struktur sel tertutup EPS memberikan ketahanan mampatan yang mengejutkan. Fikirkan tentang gelembung-gelembung kecil itu. Ia bertindak seperti penyerap hentakan kecil, mengagihkan beban dengan berkesan. Inilah yang membolehkan ia digunakan dalam aplikasi struktur, menampung berat tanpa mengalami ubah bentuk yang berlebihan. Satu lagi sifat penting ialah penebat haba yang sangat baik. Udara apabila terperangkap dan tidak dapat bergerak adalah pengalir haba yang sangat lemah. Oleh itu, EPS menjadi penghalang yang berkesan terhadap pemindahan suhu, mengekalkan haba dan kesejukan. Atau dalam kes bangunan, menghalang haba dari luar masuk atau haba dari dalam keluar. Struktur selular yang sama juga menyumbang kepada penebat bunyi yang baik pada frekuensi tertentu, membantu menyerap bunyi dan mengurangkan gema. Walaupun itu bukan aplikasi utamanya untuk tujuan tersebut. Sekarang mari kita ke inti persoalan, mengapa styrofoam atau EPS begitu banyak digunakan dalam bidang kejuruteraan. Dalam sektor pembinaan, penggunaannya sangat pelbagai dan bijak. Ia digunakan dalam papak, terutamanya pada rusuk, di mana plat EPS digunakan sebagai pengisi di antara rusuk konkrit.
Ini secara drastik mengurangkan berat sendiri, Papa. Yang bermaksud kurang konkrit, kurang besi dan seterusnya, asas bangunan yang lebih ringan dan menjimatkan kos. Selain itu, ia menyumbang kepada penebatan haba dan bunyi bangunan, meningkatkan keselesaan ruang dan mengurangkan penggunaan tenaga. Dengan penyaman udara di bumbung, EPS digunakan dalam atap sandwich atau sebagai lapisan penebat, melindungi struktur daripada perubahan suhu dan memanjangkan jangka hayatnya. Dan adakah anda tahu bahawa ia juga boleh menjadi sebahagian daripada dinding? Terdapat sistem dinding monolitik di mana panel EPS disalut dengan mortar, menghasilkan struktur yang ringan. Penggunaan EPS dalam kejuruteraan tidak terhad hanya kepada pembinaan menegak, geoteknik dan kerja-kerja infrastruktur. Ia mempunyai peranan yang mengejutkan. EPS digunakan sebagai timbunan ringan dalam situasi di mana tanah asas terlalu lembut dan tidak dapat menampung berat timbunan tanah konvensional. Blok gergasi EPS disusun untuk membina timbunan bati jalan raya, landasan kereta api, dan jejambat, mengurangkan beban ke atas tanah dan mengelakkan penurunan tanah yang berlebihan. Ia amat berguna di tanah liat dan lembab, di mana keupayaan sokongan tanah adalah rendah. Bayangkan menggantikan bertantan tanah dengan bahan yang hampir keseluruhannya adalah ubara. Aplikasi ini menunjukkan kekukuhan dan kepelbagaian EPS dalam cabaran kejuruteraan yang kompleks, di mana ringan menjadi faktor kritikal untuk kestabilan. Di luar bidang pembinaan, EPS tetap penting. Ciri-ciri penyerapan hentakan menjadikannya bahan yang ideal untuk pembungkusan, pelindung elektronik, kaca, dan produk yang rapuh. Udara yang terperangkap bertindak seperti sistem spring, menyebarkan tenaga hentakan dan melindungi kandungan di dalamnya. Ia juga digunakan dalam kotak termo untuk makanan dan ubat-ubatan, mengekalkan item tersebut panas atau sejuk. Namun, dengan semua kelebihan ini, EPS juga menghadapi cabaran, terutamanya berkaitan dengan impak alam sekitarnya, kerana ia adalah hasil sampingan petroleum dan tidak boleh terbiodegradasi. Pembuangan yang tidak betul adalah satu masalah yang serius. Tetapi ramai yang tertanya-tanya, tapi bagaimana pula dengan kitar semula? Bukankah itu satu penyelesaian? Ya, kitar semula adalah sebahagian penting daripada penyelesaian. Dan teknologi untuk tujuan ini semakin maju, mengubah EPS menjadi produk plastik lain atau malah kembali menjadi bahan mentah. Tetapi penggunaan secara berhemah dan pencarian alternatif yang lestari adalah perbincangan yang berterusan dalam bidang kejuruteraan. Jika anda telah menonton hingga ke sini dan suka dengan video ini, jangan lupa untuk pelanggan. Jika belum pelanggan, tekan butang suka dan aktifkan loceng pemberitahuan. Dan jika anda rasa kandungan kami menarik, pertimbangkan untuk menjadi ahli bagi membantu kami terus menghasilkan kandungan di platform ini dan dikenang dalam video-video kami. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang kursus yang kami cadangkan, imbas kod QR di sebelah sini atau klik pautan di dalam deskripsi video untuk mendapatkan akses kepada pelbagai peluang untuk membangunkan pelbagai kemahiran yang akan memberikan kelebihan dalam kerjaya anda. Dan adakah anda pernah terfikir tentang semua aplikasi ini untuk polistirena? Adakah anda tahu cara lain yang unik ia digunakan dalam bidang kejuruteraan? Tinggalkan di ruangan komen kerana saya ingin tahu. Di sebelah sini terdapat 2 pilihan video menarik yang anda perlu tonton untuk mengembangkan pengetahuan anda dan meneroka rasa ingin tahu anda. Dan jika anda ingin menyokong kami, tekan butang suka, langgan saluran ini, aktifkan loceng pemberitahuan dan pertimbangkan untuk menjadi ahli saluran ini. Itulah sahaja pencinta kejuruteraan. Salam mesra dan jumpa anda di video seterusnya.